Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan tempat pelancongan di negeri Kelantan. Negeri Kelantan ini amat menyeronokkan untuk dilawati kerana terdapat kawasan kampung yang nyaman dan tenang. Selain itu, dialek Kelantan itu sendiri sedap didengar. Baiklah, di sini ada 5 tempat pelancongan yang saya senaraikan. Yang pertama ialah Pasar Siti Khadijah. Yang kedua, Pantai Melawi. Yang ketiga, Istana Zaha. Yang keempat, Museum Wow. Yang kelima, Museum Negeri Kelantan. Baiklah, Pasar Siti Khadijah ini merupakan pasar yang masyhur. Pasar ini merupakan syurga pusat beli belah bagi kaum wanita. Baiklah, bermacam benda yang dijual, antaranya ialah kraftangan, pakaian, barang senaman dan bermacam lagi. Terdapat juga makanan seperti kuih mie Kelantan, keropok, dodol, serunding, rempah ratus, sayur-sayuran dan lain-lain. Jika anda membeli belah di sini, anda akan dapat harga istimewa sekiranya anda membeli secara borong. Atau anda boleh cuba tawar-menawar dengan peniaga untuk mendapat harga yang lebih murah. Yang kedua ialah Pantai Melawi. Pantai Melawi adalah salah satu destinasi di mana anda dapat menikmati panorama terindah di saat matahari terbenam di Bacok. Anda juga dapat menyaksikan keindahan ini dalam suasana penuh ketenangan, memandangkan ianya agak kurang dijejaki orang ramai. Yang ketiga ialah Istana Zaha. Siapa yang ada niat ataupun teringin untuk berkahwin dengan orang negeri Kelantan, anda dialu-alukan untuk pergi ke istana ini. Jadi senanglah nak ambil hati ibu bapa mertua. Baiklah, kenapa orang yang ingin berkahwin dialu-alukan untuk pergi ke museum ini? Kerana museum ini merupakan museum adat istiadat negeri orang Kelantan. Apakah yang anda dapat di sini? Baiklah, di sini anda dapat melihat pameran adat diraja seperti adat pijak tanah, pertunangan, perkahwinan dan lain-lain. Di bahagian belakang istana pula, terdapat balai senjata yang mana anda dapat melihat senjata-senjata yang lama digunakan di negeri Kelantan. Yang keempat, Museum Wow. Antara jenis wow yang dapat dilihat di sini ialah wow Kenyalang dari negeri Sarawak, wow Puyuh dari negeri Kelantan, wow Kiki dari negeri Melaka, wow Seri Bulan dari negeri Perak, wow Helang dari negeri Perlis dan Terengganu dan bermacam-macam lagi. Terdapat juga wow dari negara lain seperti Kemboja, Jepun dan Thailand. Bermakna di museum ini bukan sahaja terdapat wow negeri Kelantan, tetapi dikumpulkan dari wow negeri-negeri dan negara lain juga. Yang kelima, Museum Negeri Kelantan. Bahagian dalam museum ini telah disusun atur, yang mana bahagian pertama menunjukkan sejarah negeri Kelantan dari zaman dahulu sehingga ke zaman moden. Di bahagian tingkat atas pula terdapat pameran seni budaya Kelantan seperti makyong, wayang kulit, rebana ubi dan lain-lain. Bangunan ini asalnya adalah Pejabat Majlis Perbandaran Kota Baru, namun pada 6 Ogos 1990 telah dirasmikan sebagai Museum Negeri Kelantan. Sekian, terima kasih.
merupakan majoriti yang paling popular dan paling berbaloi untuk diterokai sekiranya ada dari pelancong dari luar ataupun dalam negara. Ianya sangat menarik untuk pelancong lebih mendalami tentang keunikan di tempat di negeri Sabah dari berbagai aspek. Ada beberapa destinasi yang paling menarik yang boleh anda pelancong untuk pergi ke Sabah. Yang pertama ialah Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu merupakan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Ia merupakan gunung yang ada di negeri Sabah dan merupakan pelancong luar suka melawati Gunung Kinabalu untuk mendaki. Kepada mereka yang suka mendaki gunung, menerokai ketinggian Gunung Kinabalu wajib dicuba sekali seumur hidup. Dan juga bagi mereka yang belum pernah mendaki gunung, anda dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat dari pakar-pakar pendaki. Yang kedua pula ialah Muzium Negeri Sabah. Muzium Negeri Sabah ni terdapat banyak bahan bersejarah di dalamnya dan dia terletak di kawasan berbukit yang dikelilingi dengan pokok-pokok hijauan yang sangat mendamaikan. Muzium Sabah ini sejuk dan ada penghawa dingin. Jadi ianya sangat tempat yang menarik di Sabah dan sangat ideal untuk dijadikan tempat belajar sambil lawatan oleh institusi pendidikan. Yang ketiga pula ialah Sepilok Orang Hutan. Dekat sini kita boleh jumpa yang ketiga Sepilok Orang Hutan. Tempat ni adalah untuk memelihara dan menempatkan orang hutan sama ada kecil ataupun sudah besar. Pengunjung berpeluang berinteraksi dengan haiwan ini dengan lebih ikhtiar dan lebih dekat. Kemudahan jalan kaki menuju ke kawasan hutan disediakan untuk kemudahan pelancong menikmati kehidupan liar dan selain orang hutan. Yang keempat ialah Ladang Teh Sabah. Ladang Teh Sabah ni sesuai untuk aktiviti bergambar. Pelancong juga berpeluang untuk melawati kilang untuk membuat teh. Lepas tu cara untuk pembungkusan dan sebagainya. Yang kelima ialah Pulau Mabul. Pulau Mabul merupakan pulau yang terpaling terkenal di Sabah. Ini juga merupakan pulau yang lebih banyak penginapan daripada pulau yang lain. Pemandangan Pulau Mabul ni sangat cantik di waktu pagi dan di waktu petang. Kesimpulannya, Sabah memang satu negeri yang sangat besar dan mempunyai pelbagai tarikan pelancong popular di Sabah adalah sama jenis tarikan. Oh,
muzium ini adalah percuma. Antara karya menarik yang terdapat di dalam muzium ini ialah seperti seni catat, arca dan foto yang dihasilkan oleh ramai karyawan terkenal. Selain itu, Muzium Seni Pahang mempamerkan pelbagai pameran seperti koleksi seramik, makyong, peralatan muzik tradisional dan pelbagai lagi pameran lain. Yang keempat ialah Hutan Lipur Lentang. Hutan Lipur Lentang ialah sebuah hutan rekreasi di Bukit Tinggi yang menjadi laluan kepada sebatang sungai indah, iaitu Sungai Benus. Terdapat pelbagai kemudahan yang ada di Hutan Lipur Lentang ini, seperti gerai jualan makanan, tandas, tapak perkhemahan, gazebo dan laluan berjalan kaki. Antara aktiviti yang boleh kita lakukan di sini ialah berkelah, berenang, memancing, berkhemah dan berfotografi. Yang terakhir ialah Bukit Gambang Safari. Bukit Gambang Safari memiliki keluasan mencecah 138 ekar. Antara pertunjukan dan aktiviti di sini ialah Indiana Stand Show, African Yabara Fire Show, Multi Animal dan banyak lagi. Kesimpulannya, Pahang memang terkenal dengan pelbagai tempat pelancongan yang menarik. Oleh itu, marilah kita mengunjungi tempat pelancongan